3. Okay, assalamualaikum semua. Tengok ni buah gapo ni. Ni buah gapo. Setengah suka sangat makan. Masa sekarang ni 100 kilo dah. Oh, okay, dia mudah lah dah. Duk ada bukit tengok ni. Dah. Kita main bet tapau dia dah. Duk tapau dia dah tengok ni. Ini dah. Lihat ni jalan dah. Ni buah dia ni. Buah kedah rak. Naik apa kayu tengok ni. Buah kedah ni. Nah, apa rak ni? Buah kedah bukit dah. Mahal ni, kilo 100 kok lah ni. Oh, ni nak baik buah kedah tu. Nampak tak tu? Ni. Oh, wah dia dah. Makan nasi kabut tak ke dah? Kita sudah teh baik dah. Dah. Ni. Oi. Molek gemuk molek ha. Ni. Banyaklah tatah nudang tapi jaga dah. Noi wani gak ni, noi wayung mek gak ha. Ni. Buah dia no. Ya buah ni dia nak jari-jari tu dah. Buah ni dia nak jari-jari tengok. Kita sepa dengan buah jering dek tokok-tokok tidak. Nah, mana dah? Oh, besar tengok ni. Segang lek tu dah sebab letaknya lek air tu dah. Kalau kita tengok bawah ni apa tu no? Bawah ni dekat jalan air ni. Kagak bukit ni. Lepas tu tengok buah dia segang lek ha. Nampak tak? Ni. Segang lah. Ni. Malah ni dah. Umuk. Dia ni. Ni, buah ni molek tu dah. Ni, pok segang molek tu. Ni. Kalau kita tengok bawah tu sepengah tak ada buah tu dah. Dia nak cak, dia nak sepengah dah. Kalau tak puas hati sepengah dah habis. Tahu buah. Buah kedah. 1, 2, 3. Ni. Apa dah ni? Ni, tengok dekat ni. Ni buah dia ni. Hai tanam ni ni lah. Ni atau ni benar ni dah. 100 kilo. Pahanding nak tok okey ni 100%. Tak ada ubak-ubak ke apa dak. Sebab nak pergi jalan ni. Dah. Nak buah dia ni. Kita mai tengok isi dalam dia. Buka sagi tu dah. Kita buka tengok isi dalam tu. Buka nak diskongolek. Ni isi dalam dia ni. Ni makan nasi kabut ni suka sangat. Ni. Dah. Makan nasi kabut ataupun nasi budu. Ule-ule. Tunggu makan laksa tu dah. Setengah makan laksa juga kat ni. Sedia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Harus dapat kuat. Tapi kalau kecil depan lemon lari. Dah, tak bagi okey ni dah. Dia nak tepi jalan ingat tu. Kalau kita tengok sepang pajering tu dah. Sepang pajering bibih tengok tu. Kalau jalan kata ada buah tu, dia atas pajering lah. Kedah dekat dah dia ni, dekat-dekat. Padang jering. Tak. Padang jering bibih. Dah. Tapi buah dia kalau tak puas hati tak nampak sebab buah dia nak sepengah daun kayu. Cak dia dengan rupa-rupa dia dak. Dah, ni piala segang lah sini.